sibuk dengan kerja, bisnes atau uruskan keluarga, dan pada masa yang sama anda ingin memulakan simpanan aset untuk masa depan. Tetapi apabila fikirkan tentang pelaburan, anda perlukan ilmu dan kemahiran untuk kaji carta saham, naik turun pasaran, monitor candlestick. Akhirnya niat terhenti separuh jalan kerana tidak faham tentang selok-belok pelaburan. Jika anda seperti ini, emas adalah jalan yang paling sesuai untuk anda. Kerana emas tidak perlukan masa untuk analisis harian. Anda cuma perlu beli, simpan dan tunggu. Contohnya jika hari ini anda mula menyimpan RM200 sebulan di akaun Gap. Dalam masa 1 tahun, anda sudah ada sekitar 2.5 hingga 3 gram emas. Dan emas ini anda boleh teruskan menabung dalam akaun atau keluarkan dalam bentuk fizikal untuk anda simpan sendiri. Apabila anda sudah capai matlamat simpanan jangka panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas, anda boleh sahaja jual emas tersebut tanpa perlu perhatikan graf harga emas. Emas juga adalah simpanan yang paling tenang dan sangat sesuai disimpan untuk semua peringkat umur dan keadaan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.